Hai, aku adalah lebay malang. Aku ni adalah seorang lebay kampung. Tamak, mudah tertipu. Lagi satu, lurus, pendul. Aku pula Kak Deris. Aku adalah seorang jiran yang bijak tetapi kuat mengusik. Hai, aku pula Kak Som, jiran perempuan, suka bergosip dan juga suka menyindir. Aku ada 2 jemputan. Satu ke hulu, satu ke hilir. Lagipun aku dijemput sebagai tetamu istimewa. Kalau pergi salah satu, rugi. Kalau nak pergi dua-dua, tak sempat pula. Hai, lebay. Kau ni asyik fikir pasal makan je. Kita ni kalau pergi kenduri, kita kena fikir yang kita pergi untuk mengingatkan silaturahim tau. Betul tu Tris. Tapi kalau silaturahim tanpa gulai daging, apa maknanya? Hei, lebay. Nah, makan pisang ni dulu. Jangan asyik fikir pasal gulai daging je. Kalau macam tu, lebay nak pergi yang mana satu dulu? Itulah masalahnya. Kalau aku ke hulu, ada gulai daging. Kalau aku ke hilir, ada gulai ayam. Tapi kalau aku pergi salah satu, orang kata nanti aku berat sebelah. Lebay. Kau ni tamak betul. Pergi satu saja kenduri. Jangan nanti kau terlepas dua-dua kenduri. Hei Maksum, kalau aku pergi ke hulu, hilir marah. Kalau aku pergi ke hilir, hulu terasa. Jadi aku pergilah kedua-duanya. Pergi dua sekaligus? Macam mana tu? Aku ada idea. Aku naik sampan, pergi ke hulu, makan cepat-cepat. Pergi ke hilir pula. Jadi aku dapat makan dua-dua. Lebay, kau ni janganlah tamak. Kalau kau tamak nanti, apa yang kau kejar tak dapat, apa yang kau gendong berciciran. Macam mana? Betul tu. Jangan nanti kau terlepas semua kenduri, balik pula dengan perut kosong. Macam mana? Tak mungkin. Aku pasti akan dapat makan dua-dua. Lambat pula sampai ni. Dulu makan gulai daging. Tapi lambat ni. Kalau aku ke hilir, makan gulai ayam kampung sedap juga. Dulu. Baik aku pergi hilir dulu. Lebay. Janganlah berpusing-pusing. Nanti kau tak sampai mana-mana. Tengoklah tamak haloba. Kan dah rugi entah ke mana. Aku ke hulu tak sampai, ke hilir tak sampai. Agaknya kenduri tu dah habis. Sampai sampan aku ni dah hanyut dekat sini. Lebay, tengok tu. Dua-dua kau kejar, akhirnya apa pun kau tak dapat dah. Betul tu. Orang kata yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Kau lah tu orangnya. Kau lah contoh yang tepat. Wah, betul lah orang kata aku ni tamak. Dah aku rugi. Baiklah, lepas ni kalau ada satu je, aku pergi yang sana. Tapi kalau ada dua, aku akan pergi yang mana paling dekat. Baguslah lebay kalau kau sedar. Ingat, kita ni hidup bukan sekadar untuk isi perut. Yang penting ikhlas dan silaturahim. Betul tu. Kalau kau ikhlas, semua orang akan sayang kau. Walaupun kau tak dapat makan gulai kambing. Tapi kalau ada gulai kambing, aku tetap suka. Pengajaran pada hari ini, jangan jadi macam lebay. Jangan terlalu tamak dan jangan terlalu ikut nafsu. Ingat,
Ya, kalau kita bersyukur, kita takkan rugi. Lebay malang. Jangan jadi macam aku. Tamak. Sebab kata peribahasa, yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran.